15 tahun tu. Beza umur dia tu. Kata Ibn Abbas ni, dia sentiasa bila Rasulullah nak berwudu, dia akan ambil macam tekor ke cerik kencang lah. Tuan Rasulullah berwudu. Kerja dia yang tu ya. Dan Rasulullah pegang kepala dia. Rasulullah baca doa yang saya baca tadi. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibn Abbas ni sepupu Nabi ni, walaupun tapi jawab umur tu bezalah. Bagi dia ni kefahaman agama dan dia boleh mentafsirkan Quran. Buat doa Nabi tu. Jadi satu-satu Umar Al-Khattab ni bawa Ibn Abbas ni pi masuk dalam, kalau kita katalah ni dalam dewan ulama lah. Dewan tu semua ulama besar. Bila Umar Al-Khattab bawa Ibn Abbas, kanak-kanak bawa umur dalam belasan tu. Kata ulama-ulama besar ni kata, wahai Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, kami pun ada cucu. Kami tak bawa cucu kami masuk dalam majlis beliau ni. Umar senyum kan. Umar kata, apa tahu siapa budak ni? Budak ni Rasulullah pegang kepala dia. Rasulullah baca Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Kalau nak tahu budak ni siapa, mai kita tafsir ayat yang saya baca tadi. Faham? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, apabila datangnya pertolongan Allah, wa ra'aitan nas, kamu akan melihat manusia ni berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaq, kepada Tuhan, yakni Allah. Setengah kata Tuhan, kalau tafsir biasa lah. Pada penciptaku, pencipta manusia tadi, bertasbihlah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi menerima taubat. Semua ulama tafsir itu. Lepas tu tanya Umar, wahai Ibn Abbas, betul tak tafsir ni? Ibn Abbas kata, salah, cengang lah. Nampaklah, tercengang dia semua. Kata Ibn Abbas, setiap permulaan tu kalau diakhir dengan taubat, dia mesti ada penghujung dia. Kalau kita tak salah, nak taubat apa? Tapi sebab kita bersalah, mesti kita bertaubat. Maksud ayat tadi, bukan maksud pemuka kota Mekah tu pertolongan, memanglah pertolongan Allah, tetapi maksud ayat tu sebenarnya, bila satu kesalahan tu dan Allah menerima taubat, itu tandanya Rasulullah akan wafat. Terkejut dia pun. Nampak apa kena Rasulullah wafat? Nampak dia punya pemikiran dia cukup tajam. Selepas ayat itu saja, selang berapa bulan Rasulullah pun wafat. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Masa tu dia baru umur 13 tahun. Mana beza umur dia 50 tahun dengan Rasulullah. Tapi sepupu lah. Nampak tak? Doa tadi saya pun baca kat anak-anak, kalau anak perempuan, Allahumma fil laha. Kan? Macam tadi kata apa ni, macam mana tadi yang doa ni? Kalau perempuan Allahumma faqihhu, tu yang kita huha semua kita kena mengaji tu. Kalau ramai Allahumma faqih faqihna. Tu beza dia. Okey, kita sudahlah. Siapa nak minum, siapa nak balik tidak. Minum jom. Makan lu. Siap. Lapar kan. Pergi makan lu.